Dah masuk tahun 2026 tapi korang masih nak sedekah duit lebih dekat LHDN sebab tak tahu nak claim pelepasan cukai. Okey. Untuk e-filing tahun taksiran 2025 yang korang kena buat sekarang ni, ada beberapa upgrade gila-gila yang kerajaan dah bagi. Mari kita selamatkan duit korang. Okey. Paling penting, had perbelanjaan perubatan individu sekarang ni adalah RM10,000. Ini bukan sakit demam biasa ya. Ini khas untuk penyakit serius, rawatan kesuburan seperti IVF atau IUI, full medical check-up, seringan kesihatan mental sehinggalah ujian pengesanan penyakit. Okay, pergi jumpa terapis atau buat seringan autism untuk anak. Okay, semua tu dalam radar pelepasan ni. Okay, tolong jangan buat bungkus nasi lemak resip-resip klinik korang tu. Simpan dan claim. Okay, boleh simpan untuk 7 tahun. Okay, seterusnya siapa yang berjaya beli rumah pertama tahun 2025? Okay, tahniah. Ini reward korang. Korang boleh claim pelepasan faedah pinjaman perumahan sehingga RM7,000 untuk rumah berharga bawah RM500,000. Selain itu, untuk insurans pendidikan dan perubatan, had dah dinaikkan daripada RM3,000 kepada RM4,000. Kalau korang ada upgrade polisi perubatan keluarga tahun lepas, ini masanya untuk senyum. Okay, selalu kita dengar pelepasan untuk mak ayah je kan? Okay, dengan sini pelepasan RM8,000 untuk kos rawatan dan penjagaan kini telah dipanjangkan kepada datuk dan nenek korang. Ia merangkumi rawatan perubatan, penjagaan harian, malah vaksinasi untuk mereka. Hadnya RM1,000. Okey, nak beli alatan sukan untuk mak ayah pun sekarang dah boleh claim bawah pelepasan gaya hidup sukan. Okey, terus auto jadi anak dan cucu misali. Okey. Sekarang dah April 2026. Okey, deadline untuk e-filing dah dekat sangat. Okey, berhenti procrastinate. Okey, cukai tu memang tanggungjawab negara, tapi bayar cukai lebih daripada yang sepatutnya tu kerugian sendiri. Okey, cari balik semua resit tu sekarang. Okey, scan dan hantar e-filing hari ni juga. Okey, save video ni supaya korang tak lupa nak isi form nanti. Okey. Follow Findo untuk lebih banyak tips kewangan yang bijak serta dapatkan buku Jangan Bayar Lebih dan Perniagaan Semudah ABC di Showcase. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.